Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Fikirkan sejenak. Daripada berjuta-juta video lain yang boleh anda tonton, daripada segala jenis gangguan yang menarik perhatian anda setiap saat, anda memilih untuk menekan butang main pada video ini. Ini bukan satu klik yang tidak disengajakan. Ia adalah satu pilihan yang disengajakan dibuat bukan oleh minda anda yang sibuk, tetapi oleh kecerdasan yang lebih mendalam di dalam diri anda. Suara yang lebih senyap, bahagian diri anda yang tahu bahawa anda bersedia untuk sesuatu yang lebih. Anda telah hidup dalam keadaan autopilot, mengikut rutin harian, terperangkap dalam gelung pemikiran dan emosi yang sama. Tetapi ada sesuatu di dalam diri anda yang mula bergelora, satu rasa tidak puas hati yang halus, satu bisikan bahawa ada realiti yang lebih besar menanti anda. Kedatangan anda ke sini adalah isyarat. Isyarat bahawa anda sudah bersedia untuk memutuskan kitaran itu. Anda bersedia untuk sedar. Saat ini, sekarang adalah lebih daripada sekadar menonton video. Ia adalah satu titik ambang, satu portal. Di sebalik tabir kesedaran anda, satu penentukuran semula dalaman sedang berlaku. Corak-corak neural di dalam otak anda yang telah mengawal realiti anda selama ini sedang mula dicabar. Frekuensi tenaga anda, getaran yang anda pancarkan ke alam semesta sedang mula berubah. Ini mungkin terasa seperti satu keresahan yang tidak dapat dijelaskan, satu perasaan terdesak yang mendesak, atau mungkin satu sensasi fizikal yang halus seperti debaran di dada atau rasa geli di tulang belakang anda. Jangan abaikan perasaan ini sebagai tekanan atau kebimbangan. Ini adalah komunikasi, ini adalah alam semesta atau kecerdasan yang lebih tinggi yang memberitahu anda bahawa anjakan sedang berlaku. Anda sedang diaktifkan. Anda sedang dibangunkan daripada tidur yang panjang. Keputusan anda untuk kekal di sini untuk mendengar kata-kata ini adalah pengakuan anda terhadap panggilan ini. Anda sedang memberitahu alam semesta, saya bersedia. Saya bersedia untuk melepaskan yang lama dan menerima yang baharu. Ini adalah langkah pertama dalam transformasi yang paling mendalam dalam hidup anda. Sekarang, mari kita fahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. Anjakan yang anda rasakan ini bukanlah khayalan. Ia berakar umbi dalam prinsip asas alam semesta. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa segala-galanya adalah tenaga. Anda, saya, kerusi yang anda duduki, udara yang anda sedut, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Pemikiran dan emosi anda juga mempunyai tanda tangan getaran. Apabila anda berada dalam keadaan takut, ragu-ragu atau marah, anda bergetar pada frekuensi yang rendah. Apabila anda berada dalam keadaan cinta, syukur atau kegembiraan, anda bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Penyelesaian untuk keluar dari keadaan autopilot dan mencipta realiti baharu terletak pada keupayaan untuk secara sedar mengubah frekuensi anda. Dan ia bermula dengan saat ini, dengan membawa kesedaran anda sepenuhnya ke sini dan sekarang. Ini adalah aplikasi praktikal kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen 2UI celah yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Perbuatan pemerhatian itu sendiri mengubah realiti. Begitu juga apabila anda mengalihkan perhatian anda dari gangguan luar dan memfokuskannya ke dalam, anda mula mengubah realiti dalaman anda. Anda menjadi pemerhati sedar terhadap pemikiran dan perasaan anda. Dan dengan berbuat demikian, anda berhenti menjadi hamba kepada mereka. Anda mula menyedari bahawa anda bukanlah pemikiran anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan pemikiran itu. Penentukuran semula yang sedang berlaku dalam diri anda sekarang adalah proses anda menarik balik tenaga anda dari realiti lama dan mengarahkannya kepada realiti baharu. Setiap saat anda kekal fokus di sini, anda sedang menguatkan sambungan kepada frekuensi yang lebih tinggi ini.
menyediakan pentas untuk lompatan kuantum dalam kesedaran anda. Semasa anda terus mendengar, anda mungkin akan merasakan satu konflik dalaman. Akan ada satu bahagian diri anda, identiti lama anda, yang akan menjerit untuk anda berhenti. Ia akan memberitahu anda ini semua karut. Ia akan cuba menarik perhatian anda kepada email yang belum dibaca, mesej yang perlu dibalas atau senarai tugasan anda. Ini adalah ego anda, bahagian diri anda yang sudah terprogram untuk kelangsungan hidup. Ia mendambakan keselamatan, kebiasaan dan kebolehramalan. Identiti lama ini dibina di atas kepercayaan dan pengalaman masa lalu anda, yang kebanyakannya tersimpan dalam minda separasedar anda. Pakar neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 50% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program-program dalam minda separasedar ini. Identiti lama anda tahu bahawa jika anda terus berada di sini, jika anda terus menyerap maklumat ini, anda akan mula berubah. Dan perubahan adalah ancaman terbesar kepada kewujudannya. Ia mahu anda kekal sama, kerana itu selamat. Tetapi ada satu lagi bahagian diri anda, diri sejati anda atau diri yang lebih tinggi. Ia adalah kesedaran yang tidak terhingga yang telah memanggil anda ke sini. Ia tidak peduli tentang keselamatan, ia peduli tentang pertumbuhan, pengembangan dan evolusi. Ketidakselesaan yang mungkin anda rasakan sekarang adalah pertembungan antara kedua-dua daya ini. Ia adalah geseran antara masa lalu dan masa depan anda. Dengan memilih untuk kekal hadir walaupun ada desakan untuk melarikan diri, anda sedang melakukan sesuatu yang sangat kuat. Anda secara aktif memecahkan corak lama. Anda sedang memberitahu minda separasedar anda bahawa anda tidak lagi dikawal oleh program-program lama. Anda sedang memilih pertumbuhan mengatasi keselesaan. Anda sedang menyelaraskan diri anda dengan versi masa depan anda. Versi yang sudah pun wujud dalam medan kuantum sebagai satu potensi. Setiap saat anda menahan ketidakselesaan ini, anda sedang membina otot kesedaran anda, menjadikannya lebih mudah untuk memilih realiti baharu anda pada masa akan datang. Bagaimana kita boleh membuat anjakan ini dengan cepat dan berkesan? Jawapannya terletak pada satu prinsip universal yang diakui oleh sains dan kerohanian kuno. Kemana perhatian pergi, tenaga mengalir. Transformasi yang mendalam atau apa yang kita panggil lompatan kuantum tidak dicapai melalui tindakan luaran yang besar dan hebat. Ia dicapai melalui detik-detik berterusan perhatian yang tertumpu dan penjajaran dalaman. Fikirkan tentangnya. Realiti anda sekarang adalah hasil daripada kemana perhatian anda telah tertumpu sehingga ke saat ini. Jika perhatian anda tertumpu pada kekurangan, masalah dan ketakutan, itulah tenaga yang anda suapkan dan itulah realiti yang anda kukuhkan. Tenaga anda mencipta realiti anda. Ini bukan falsafah zaman baru. Ia adalah fizik. Setiap pemikiran yang anda fikirkan menghasilkan isyarat elektrik di otak anda. Setiap emosi yang anda rasakan menghasilkan medan magnet dari jantung anda. Gabungan pemikiran dan perasaan anda ini menghasilkan tanda tangan elektromagnet yang unik yang anda pancarkan ke medan kuantum. Tanda tangan inilah yang menarik pengalaman yang sepadan ke dalam hidup anda. Satu prinsip yang dikenali sebagai resonance dalam mekanik kuantum. Untuk mencipta realiti baharu, anda mesti menjana tanda tangan elektromagnet yang sepadan dengan realiti itu. Ini bermakna anda perlu mula berfikir dan merasa seolah-olah realiti yang anda inginkan itu sudah pun berlaku. Anda tidak boleh menunggu kekayaan datang untuk merasa berkelimpahan. Anda mesti merasa berkelimpahan dahulu untuk menarik kekayaan. Epigenetik, satu bidang sains yang baru muncul, menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, pemikiran dan emosi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan.
Ini bermakna dengan mengubah keadaan dalaman anda secara harfiah boleh mengubah biologi anda dan seterusnya realiti peribadi anda. Oleh itu, langkah praktikalnya adalah ini. Tentukan dengan jelas realiti yang anda ingin cipta. Kemudian, setiap hari, luangkan masa untuk merasai emosi realiti itu sekarang. Rasakan kegembiraan, kebebasan, cinta atau kelimpahan itu seolah-olah ia sudah menjadi milik anda. Dengan melakukan ini, anda sedang mengkondisikan semula minda dan badan anda ke frekuensi baharu. Anda sedang menghantar isyarat baharu ke medan kuantum dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain menghantar kembali realiti yang sepadan dengan getaran baharu anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Anda bukan hanya jasad fizikal yang hidup dalam alam 3 dimensi. Anda adalah makhluk berbilang dimensi. Anda wujud serentak dalam pelbagai lapisan realiti. Diri sejati anda adalah kesedaran tulen, satu medan tenaga dan maklumat yang tidak terhad. Ajaran kuno dari seluruh dunia telah lama memahami ini. Falsafah Vedanta mengajar konsep Aham Brahmasmi yang bermaksud aku adalah yang mutlak atau aku adalah alam semesta. Kitab suci Kristian menyatakan kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Kesemua ajaran ini menunjuk kepada kebenaran yang sama. Kuasa kreatif alam semesta tidak berada di luar anda. Ia adalah anda. Apabila anda mula memahami ini, permainan akan berubah. Anda berhenti melihat diri anda sebagai mangsa keadaan dan mula menyedari bahawa anda adalah pencipta realiti anda. Cabaran terbesar dalam proses ini adalah mengatasi ketidakselarasan. Ketidakselarasan berlaku apabila terdapat konflik antara pemikiran, perasaan dan tindakan anda. Anda mungkin berkata anda mahu berjaya, tetapi di dalam hati anda merasa tidak layak. Anda mungkin berfikir positif, tetapi tindakan anda didorong oleh ketakutan. Ketidakselarasan ini mencipta isyarat yang bercampur baur dan tidak jelas kepada medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio kepada stesen kegemaran anda, tetapi pada masa yang sama terus memutar tombol ke frekuensi lain. Hasilnya adalah bunyi statik. Untuk mencapai manifestasi yang pantas, anda mesti menjadi selaras. Fikiran, perasaan dan tindakan anda mesti selari dan harmoni. Ini memerlukan kejujuran yang radikal dengan diri sendiri. Anda perlu melihat ke dalam dan mengenal pasti kepercayaan yang tersembunyi dan emosi yang terpendam yang mensabotaj usaha anda. Ini adalah kerja bayangan dan ia adalah penting. Anda tidak boleh berpura-pura menjadi positif sambil menekan ketakutan dan keraguan. Anda mesti membawa kegelapan itu ke cahaya kesedaran anda, mengakuinya dan kemudian dengan sengaja memilih frekuensi yang berbeza. Apabila anda mencapai keadaan selaras ini, keajaiban berlaku. Anda menjadi koheren. Medan elektromagnet anda menjadi sangat kuat dan teratur. Anda menjadi magnet yang berkuasa, menarik pengalaman, orang dan peluang yang beresonansi dengan frekuensi baharu anda. Anda memasuki aliran di mana segala-galanya kelihatan mudah dan berlaku dengan sendirinya. Ini adalah keadaan di mana anda dan alam semesta menjadi satu, menari dalam irama yang sempurna. Saat ini, dengan mendengar dan menyerap kebenaran ini, anda sedang mengambil langkah besar ke arah keselarasan ini. Anda sedang menyelaraskan minda sedar anda dengan keinginan diri sejati anda. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Salah satu alat yang paling berkuasa yang akan mula anda perhatikan ialah synchronicity. Synchronicity adalah kebetulan yang bermakna yang berfungsi sebagai mesej dari alam semesta, mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul.
Salah satu sinkronisiti yang paling biasa yang dilaporkan oleh orang di seluruh dunia ialah melihat nombor berulang seperti 11/19. Apabila anda melihat sebab 11 di jam, plat nombor atau resit, jangan abaikan ia sebagai kebetulan. Anggap ia sebagai satu kenyitan mata dari alam semesta. Ia adalah satu pengesahan langsung tentang penjajaran anda. Ia adalah isyarat bahawa anda berada dalam tempoh manifestasi yang dipercepatkan, di mana jurang masa antara pemikiran anda dan realiti fizikalnya menjadi semakin singkat. Gunakan detik-detik ini sebagai pemicu. Apabila anda melihat 11:11, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Tanya diri anda, apa yang saya fikirkan atau rasakan sebentar tadi? Gunakannya sebagai peluang untuk memfokuskan semula fikiran anda pada apa yang anda ingin cipta, bukan pada apa yang anda takuti. Ucapkan terima kasih kepada alam semesta atas isyarat itu dan rasakan kegembiraan kerana mengetahui bahawa anda disokong. Sekarang, untuk mengukuhkan niat anda dan menambat penjajaran baharu ini dalam realiti fizikal, saya mahu anda melakukan sesuatu yang spesifik. Saya mahu anda membuat pengisytiharan awam. Pergi ke ruangan komen sekarang dan tulis ayat ini. Saya sedang sedar dan saya memilih realiti baharu saya. Dengan menulis kata-kata ini dan berkongsinya, anda melakukan lebih daripada sekadar meninggalkan komen. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada minda, separa sedar anda dan kepada alam semesta. Anda sedang mengubah tenaga niat yang tidak ketara menjadi tindakan fizikal. Ini adalah satu langkah penting dalam proses penciptaan. Ia mengukuhkan komitmen anda dan mewujudkan titik sauh untuk anjakan kesedaran anda. Dan lakukan sekarang. Sudah tentu semasa anda memulakan perjalanan ini akan ada cabaran. Keraguan akan menyelinap masuk. Identiti lama tidak akan menyerah tanpa perjuangan. Akan ada hari-hari di mana anda merasa seperti anda kembali ke titik permulaan. Ini adalah normal dan dijangka. Ingat, anda sedang menulis semula program bertahun-tahun atau berdekad-dekad. Minda separa sedar anda yang mengawal 95% hidup anda telah terbiasa dengan cara operasi tertentu. Apabila anda mula memperkenalkan program baharu, ia akan menolak. Ia akan memaparkan semua bukti dari masa lalu anda untuk meyakinkan anda bahawa perubahan adalah mustahil. Ia akan membisikkan keraguan di telinga anda. Siapa awak untuk berfikir awak boleh berubah? Awak dah cuba sebelum ini dan gagal. Ini tidak realistik. Kunci untuk mengatasi keraguan ini adalah dengan tidak melawannya. Jangan berdebat dengan pemikiran negatif itu. Sebaliknya, perhatikan ia. Akui kehadirannya tanpa terikat dengannya. Katakan, terima kasih Minda kerana cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih jalan yang berbeza sekarang. Kemudian, dengan sengaja alihkan fokus anda kembali kepada kebenaran baharu anda, kepada perasaan realiti masa depan anda. Amalan harian adalah penting untuk menstabilkan dan mengekalkan keadaan baharu ini. Meditasi adalah alat yang sangat berkuasa untuk menenangkan minda dan berhubung dengan kesedaran anda yang lebih mendalam. Amalan kesyukuran mengubah frekuensi anda serta-merta daripada kekurangan kepada kelimpahan. Apabila anda fokus pada apa yang anda syukuri, anda secara automatik menarik lebih banyak perkara untuk disyukuri. Bernafas dengan sedar adalah satu lagi sauh yang mudah tetapi berkesan. Apabila anda merasa cemas atau ragu-ragu, ambil beberapa nafas dalam-dalam dan bawa diri anda kembali ke saat ini. Ingatlah petikan kerohanian yang sering diungkapkan dalam pelbagai bentuk. Seperti, iman adalah keyakinan terhadap apa yang diharapkan, bukti dari apa yang tidak dilihat.
Anda mesti mengekalkan keyakinan terhadap realiti yang belum lagi wujud di deria fizikal anda. Anda mesti mempercayai proses dalaman lebih daripada keadaan luaran anda. Setiap kali anda memilih untuk mempercayai visi anda mengatasi keraguan anda sedang mengukuhkan laluan neural baharu. Anda sedang membina momentum. Teruslah berjalan walaupun langkah anda kecil. Ketekunan adalah kunci untuk menembusi rintangan minda separa sedar dan menjadikan keadaan baharu anda sebagai keadaan lalai anda. Jadi, kita telah meneroka satu perjalanan yang mendalam bersama-sama. Kita telah membincangkan bagaimana kehadiran anda di sini bukanlah satu kebetulan, tetapi satu panggilan yang disengajakan dari kebijaksanaan dalaman anda. Kita telah mendedahkan bagaimana saat ini adalah satu titik ambang, di mana penentukuran semula, tenaga dan corak neural sudah pun berlaku di dalam diri anda. Anda telah belajar untuk mentafsir semula perasaan terdesak dan sensasi halus bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai komunikasi ilahi yang menandakan kesediaan anda untuk perubahan. Anda kini memahami konflik dalaman antara identiti lama yang mendambakan keselamatan dan diri sejati anda yang mencari pertumbuhan. Dan anda menyedari bahawa dengan kekal hadir melalui ketidakselesaan, anda secara aktif memecahkan belenggu masa lalu. Mesej utamanya adalah jelas. Transformasi yang mendalam dan berkekalan tidak datang dari dunia luar. Ia berasal dari dalam. Ia bermula dengan tindakan mudah kehadiran sedar. Ia diperkasakan oleh prinsip kuantum bahawa kemana perhatian pergi, tenaga mengalir dan realiti terbentuk. Anda telah diberi kerangka untuk melihat sinkronisiti seperti 11 bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai pengesahan kosmik membimbing anda dan meyakinkan anda tentang penjajaran anda. Perubahan yang anda cari bukan lagi sesuatu yang perlu anda kejar. Ia adalah sesuatu yang sedang terbuka dari dalam diri anda sekarang. Percayalah pada anjakan dalaman yang sudah pun berlaku. Percayalah pada bisikan jiwa anda. Mulai hari ini, amalkan untuk kekal hadir. Apabila cabaran muncul, jangan lihat ia sebagai halangan, tetapi sebagai peluang yang menyamar. Direka untuk membantu anda melepaskan apa yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Apabila satu idea atau inspirasi datang, ambil tindakan kecil yang sejajar dengannya tanpa ragu-ragu, tanpa memerlukan jaminan hasil. Ini adalah cara anda bekerjasama dengan alam semesta. Gunakan isyarat 11 sebagai peringatan suci anda untuk kembali kepada niat anda. Dan jika anda belum melakukannya, kukuhkan komitmen anda. Pergi ke ruangan komen dan isytiharkan. Saya sedang sedar dan saya memilih realiti baharu saya. Ini adalah detik kebenaran anda. Pintu telah dibuka. Apa yang diperlukan sekarang ialah keberanian anda untuk melangkah melaluinya.